Ketagihan telefon. Apa itu telefon? Telefon pintar ialah telefon mudah alih yang boleh melakukan lebih daripada sekadar panggilan dan mesej. Ia boleh akses internet, pasang aplikasi, ambil gambar, main permainan dan guna media sosial. Telefon pintar juga ada skrin sentuh dan berfungsi seperti komputer mini di tangan anda. Kebaikan dan manfaat. Yang pertama, komunikasi lebih mudah. Ia membolehkan kita berhubung melalui panggilan mesej atau video call di mana-mana sahaja dan bila-bila masa. Yang kedua, akses maklumat dengan pantas. Internet di telefon pintar memudahkan carian maklumat untuk pembelajaran, kerja atau hal harian. Yang ketiga, sumber hiburan. Sumber hiburan menyediakan pelbagai hiburan seperti menonton muzik, mendengar muzik, melayari media sosial dan bermain permainan. Kesan buruk ketagihan telefon. Dari aspek short term, kita akan sakit mata dan keletihan, kurang tumpuan, masalah tidur, emosi tidak stabil, sakit leher dan tangan. Bagi long term pula, kita akan ketagihan telefon, kemerosotan prestasi, akademik ataupun kerja, masalah kesihatan mental, gangguan hubungan sosial, risiko kesihatan fizikal, kurang kawalan emosi dan ketagihan media sosial. Berikut adalah statistik penggunaan telefon pintar di Malaysia. Yang pertama, kepemilikan akses. Pada tahun 2024, penggunaan telefon bimbit oleh individu meningkat kepada 99.5%, sedikit naik daripada 99.4% pada tahun 2023. Penembusan internet pula berada pada tahap 98.0 pada tahun 2024 dari 97.7 tahun sebelumnya. Menurut data Statista, 98.4% orang dewasa memiliki telefon pintar di Malaysia. Seterusnya, penggunaan online, masa dan skrin. Purata masa penggunaan internet di Malaysia adalah 8 jam 17 minit sehari. Seterusnya, ketagihan dan kesan terhadap pelajar. Di kalangan remaja Malaysia, 37.1% menunjukkan tanda ketagihan telefon pintar. Antara pelajar perubahan dan pergigian praklinikal, kadar ketagihan berisiko tinggi adalah 47.9%. Dalam kalangan pelajar universiti, sebanyak 60.7% menunjukkan tingkah laku penggunaan telefon pintar bermasalah. Langkah mencegah ialah tetapkan had masa penggunaan. Yang kedua, buat jadual waktu bebas telefon. Yang ketiga, matikan notifikasi yang tidak penting. Yang keempat, aktifkan aktiviti fizikal dan hobi. Kesimpulan dan pesanan. Telefon pintar memang memudahkan kehidupan, tetapi ketagihan boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan, prestasi dan hubungan sosial. Bijaklah menggunakan teknologi, kawal masa penggunaan dan utamakan keseimbangan dalam hidup. Ingat, jangan biarkan telefon mengawal kita harus kawal telefon.